Tu dia geng, gorgon. Mantap geng, tu dia. Asal? Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tak pagi dah, dekat tengah hari. So ceritanya, pagi tadi dalam pukul 10.30 aku tahan tangkul. So sekarang dekat pukul 12.45. Aku nak angkat lah. Mudah-mudahan ada lah geng hasil. Semua ada lebih kurang 8 biji tangkul geng. Bersusun sana. So air dia air mati sebenarnya, air mati. So aku saja santai-santai je. Sebab ada umpan sikit kat rumah. Ikan biak mata, ikan gelama. Yang kecil-kecil tu biasalah aku buat umpan. Yang besar-besar kita buat lauk geng. So kita nak angkat geng. Angkat pertama, jom. Semoga ada hasil geng. Kita angkat, kita balik lah geng. Sebabnya lepas ni kita nak masuk kerja geng. So tak lama, tahan kejap. Mana tahu kan ada hasil kan. Rezeki dalam air, mana kita tahu. Kita terus angkat lagi. Oops. Tangkul yang pertama. Bismillah. Oh ada geng. Oh ada seekor geng. Ada seekor. Ada seekor geng. Alhamdulillah. Ada seekor geng. Tu dah geng. Ada seekor. Tangkul pertama baru dia masuk. Ada geng. Jom kita angkat. Allahu Akbar. Pinggan kosong. Rasa ringan. Boleh lah geng. Ini saiz-saiz lauk ni. Ni dia geng. Mantap geng. Alhamdulillah. Aku sebenarnya kalau ada masa kita boleh tahan lagi geng. Kita labur, kita angkat, kita labur balik. Kita tunggu lah. Tapi tak ada masa. Sekali labur, lepas tu kita tengok, kita angkat lah geng. Jom, tangkul yang kedua geng. Macam berat. Tak ada geng, kosong. Tangkul kedua kosong. Tangkul yang ketiga geng. Semoga ada hasil. Air mati. Tapi lah nasib bagi. Sebelum aku pergi mati, air mati ada. Rasa macam ada. Oh tak ada geng, kosong. Next. Tak ada geng, kosong. Dia tak masuk. Ada geng. Gorgon geng, gorgon. Tu dia geng. Mantap geng, tu dia. Asal? Tu dia geng. Saya selok geng. Ikan tak ada. Tak ada punya.
Tak buat tangan geng. Baik. Sudah geng. Saiz idaman geng. Saiz idaman. Itu dia. Oh, dah lama dah aku takkan buang ketam. Next geng kat sebelah je. Ah, ini kosong. Ini kosong geng. Okay geng, next. Semoga dia buat tambah-tambah lah geng. Allah, mana tali dia ni. Okay. Wah, sangkut ke? Ui, ada seekor geng. Ui, alhamdulillah ada seekor. Tu dia geng. Saya lauk geng. Umpaikan gerut-gerut. Gerut-gerut kita buat umpan geng. Pantai je. Kecil-kecil gerut-gerut dia. Okay. Baik geng, 3 ekor geng. Alhamdulillah. Oi. Itu kat sini lah, terdapat besar Gorgon. So terrepeat lagi kat kawasan ni. Dia kalau dia ada, dia ambil geng, dia masuk. Kalau tak ada tu, tak buat apa. Kosong. Kosong geng. Nah, seterusnya geng, last. Air sini tak dalam. Jadi aku tahan je geng. Okay, tak ada. Okay geng, aku rasa cukup untuk hari ni. Aku menangkui ketam daripada 8 pintu. Alhamdulillah ada hasil sikit geng. Tak banyak, ada 3 ekor geng. Tu dia. Ada 3 ekor semuanya. Yang ni saiz sikit geng. Ini saiz sikit. Tu dia. Ini saiz sikit geng. Yang ni saiz sikit. Air restoran grade A. Grade B. Tak tahulah grade B ke. Tapi dia punya keting dia besar geng. Satu jari tu. Aku dah siap ikat tadi. Ini kecil lah. Yang depan kita buat gula lemak ke, buat chili crab ke kan. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.